Selepas mengenal pasti segala kerja-kerja dan aktiviti tersebut, langkah yang seterusnya adalah untuk menyenaraikan langkah-langkah untuk buat kerja tersebut dan juga segala aktiviti-aktiviti yang terkandung dalam aktiviti tersebut. Contohnya macam forklift. Forklift. Apakah langkah-langkah untuk operate forklift? So, kita bermula dengan buat pemeriksaan. Selepas kita buat pemeriksaan, kita travel, kita bergerak, kita gerakkan forklift tersebut ke tempat kerja yang kita nak angkat barang tersebut. Dan kemudian kita angkat barang dan kemudian kita susun barang. So, itu adalah langkah-langkahnya. So, saya ulang sekali lagi. Kita buat pemeriksaan, kita bergerak, kita angkat, kita letak dan kemudian kita susun. So, itu adalah contoh-contoh langkah-langkah operate forklift. Pada masa yang sama, forklift ni pun dia ada aktiviti-aktiviti spesifik yang mungkin berisiko tinggi. Contohnya, loading ataupun unloading dekat jalan raya. So, dia ada hazard spesifik yang unik, dia terdedah kepada trafik, kepada lori-lori besar yang lalu kat luar tu. Maka kita boleh tambah, selain daripada 5 tu, tambah lagi dekat bawah kerja-kerja loading, unloading. Ataupun contohnya lah, macam maintenance, dia akan gunakan forklift ni untuk angkat mol. So, dekat situ pun kita boleh tambah juga. Dalam kita punya senarai langkah dan juga aktiviti untuk forklift.